Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada video kali ni. Kita masih menggunakan teknik blok harga ni yang kita dah kelaskan zon-zon yang tertentu. Yang macam saya tanda ni zon sell, zon buy, zon floating. Zon floating lah Okey, hari ni tak best sikit dah pagi. Pagi tak best, tapi petang cun. Petang cun sikit. Pagi ni yang tak best bukan apa? Ni nampak saya tanda ni. Di sini dan juga di sini. Harga akses kedua-dua blok harga, tapi tak ada jumhur yang membawa harga betul-betul akses secara menyeluruh kedua-dua blok harga ni. Bawah ni blok harga, satu blok harga, atas ni pun satu blok harga. Harga berpeluk pada line mega. Tak jumhur tak jumhur. Tak jumhur ni memang musuh musuh pada kita sebagai trader lah. Sebab dia tak bergerak besar. Tapi bergerak besar tak bergerak besar, jadi kita punya entry risiko rendah. Kita boleh lah cabut dulu, cuma win tak big Win tak big lah dan dia pun tapi kita bukanlah semata-mata pakai blok harga kita dibantu oleh ada dua lagi indikator yang kita rasa bolehlah mengesyapkan. Kalau korang biasa dengar indikator ni top jugalah, RSI dan juga MACD. RSI dan juga MACD. MACD ni bukan apa, dia dapat membantu kita mengenal pasti. Contoh ni contoh harga daripada blok bawah ni. Harga daripada blok bawah ni, kita nak tahu dia nak akses secara keseluruhan tak kat blok atas ni. MACD tu dah tunjuk dah. MACD tu mungkin dah tunjuk betapa lemahnya minat membeli lah. Sebab kalau harga dah akses ke blok atas, tapi minat membeli lemah, kita dapat assume harga ni nak patah balik ni. Kita dapat assume itulah. Harga ni tak kuat ni nak turun ni. Harga tak kuat nak naik atas ni kan. Harga tak kuat nak naik atas. Yang ni pun waktu dalam sesi live ni ada saya beritahu kat mana nak masuk. Cuma tak sempat masuk, tak payah masuk. Sebab kita bukan tahu harga akan meneruskan pergerakan ke tak. Kena buat macam ni. Aku risau hampa duk masuk tang atas. Tak tahan. Sebab bila dia memanglah kita kata ini zone buy, tapi kita kena faham satu benda, breakout. Kita takut dia betul-betul real breakout. Tengok ni ada cubaan untuk nak re-break balik ni. Ni harga ni cubaan untuk nak re-break balik. Tapi petang sedap. Petang sedap. Yang ni memanglah dia bukan dalam zone buy tapi kita assume dia masih ada cubaan untuk membuat fast breakout setup. Macam pagi tadi jugalah. Macam pagi tadi Ni sama macam pagi tadi ni. Cubaan membuat fast breakout setup. Sebab fast breakout memang boleh terjadi sampai line ungu pertama ni. Sebab tu kita bagi hard level maksimum nak masuk entry sell contoh dekat sangat dengan line ungu ni susah lah. Kalau kita ada dalam kotak lagi ni boleh tahan lagi lah. Sebab dia tempat-tempat melantun. Okey. Ni jadi fast breakout. Dia jadi fast breakout blok bawah. Cubaan masuk balik tapi tak berjaya membuat low. Lah. Jadi dia dah akses ke secara keseluruhan blok harga ni lah dan kalau kita tengok, kalau dia akses secara keseluruhan lebih easy trade lah kita lebih senang nak trade daripada dia duduk kat nak duduk blok atas ke nak duduk blok bawah ni. Nak duduk blok atas blok bawah. Cuma yang ni memang sedang lah. Ini memang zone sell kita. Ni zone sell cuma bukanlah boleh masuk terus adalah perkiraan yang kita perlu tunggu lah. Ada perkiraan yang kita perlu tunggu. Macam tu juga ni zone buy. Ni kekal lah, sama lah dia punya yang kita dah apply area floating masuk tahun sini, kemungkinan untuk hang float. Contoh masuk sell tahun ni ni masuk sell level tengah-tengah ni. Kita nak bagi contoh lah. Masuk sell level tengah ni, mungkinlah hang boleh dapat 1 tick 2 tick, lepas tu naik balik floating. Dia masuk balik, nampaklah 1 tick 2 tick 3 tick 4 tick. Masalah ni kita entry tang sini bukan apa. Ni nak mengadap zone buy ni. Ni zone buy ni. Kita nampaklah beberapa tick, contoh kita betul kita masuk tang sini. Kita nampaklah profit kita sehingga berapa tick tu, 5-6 tick. 7 tick. 8 tick lah, 7 tick boleh buat keluar, boleh taking profit.
Kalau laju lah. Kalau laju. Kalau tak sempat, duk rasa macam dia nak turun balik, wah, memang hilang balik lah. Hilang balik, lost floating. Kemudian masuk balik, win balik. Jadi tak syok sikit lah. Sebab tu kita, kalau kita tahu yang dulu-dulu kita duk entry kenapa aku punya entry ni, bila aku entry, dia turun kejap, dia patah balik. Rupa-rupanya entry dalam area floating. Rupa-rupanya entry dalam area floating. Sebab tu bila kita guna blok harga ni, dia menakutkan sikit lah kita. Dia takut apa tau. Contoh harga dah sampai ke atas ni. Aku rasa naik ni, tapi dia menakutkan kita. Ni kalau tak jadi naik ni, dia takut naik sekejap. Sebab ni kan zone sell. Ni kan zone sell. Takut dia naik sekejap, tu patah balik. Tu kalau kita boleh, kita nak cari yang berdekatan sikit lah. Kalau kita tak dapat pun entry dalam zone buy ni, dekat-dekat sikit tu, kita kategori apa boleh tahan lah. Boleh tahan lah. Contoh lah, kita entry buy dalam zone buy, low risk. Kita entry buy dalam zone floating, medium risk. Kita entry buy dalam ni, high risk. Ni saja menakutkan kita lah. Saja menakutkan kita. Jadi sebenarnya FCPO ni, dia punya perangai dia memang macam ni. Setakat ni dia respect lah. Dengan kita punya blok harga. Cuma blok harga ni dia bukanlah satu ketetapan yang sama tau, sizing dia. Dia tak sama berdasarkan blok harga ni, cerita dia perangai. Psikologi trader, kemudian apa lagi psikologi trader lah, lebih daripada psikologi trader. Ni kalau tengok size tak sama bukanlah size sama. Dulu kita cubalah buat size sama, nak membenarkan juga size sama kot kan. Nak membenarkan juga. Yang tu dia tak respect. Yang tu selalu harga biru. Contoh hamba blok harga based on certain price tertentu. Contoh harga daripada 40.80 hingga 40.80, 4,100 dah lari dah ni. Ataupun based on ni lah GAN. Tak sama. Dia setakat ni yang tepat ni, yang macam yang kita duk apply ni lah setakat ni dia respect lah, dah senang untuk kita trade. Dan blok harga ni memang kita akan update hari-hari, dan juga kita akan guide waktu sesi pagi lah. Setakat ni petang ni tak ada, saya nak ambil anak sekolah lah bagai kan, tak adalah sesi lah petang. Cuma petang ni kalau nak tanya tu memang insyaAllah lah, cat memang berada di tangan lah. Cat memang berada di tangan untuk nak confirmation lah untuk nak confirmation. Dan kita memang boleh pakai, bila saya update, maksudnya korang memang boleh pakai ni cat ni korang kena save daripada link yang saya duk hantar dekat dalam channel tu. Copy dan juga save, dan dia boleh pakai sepanjang hari tu. Maksudnya sampai sesi malam ada 3 sesi pagi, sesi petang, sesi malam. Cuma tu lah, kadang-kadang tu lah nak mengadap datang ni. Cuma maklumlah satu benda yang merunsingkan kita sikit, peluk line merah, duduk dalam area floating lama-lama. Yang tu potential kau tu. Tapi kadang-kadang dia tak duduk dalam area floating lama-lama, dia duduk dalam zone sell lama-lama. Kalau duduk dalam zone sell lama-lama ni berapa? Kita melihat minat berjualan lemah lah. Kemungkinan untuk nak tembus tu tinggi sikit. Jadi itulah, setakat ni valid untuk intraday, untuk scalper. Setakat ni lah membantulah kita mengenal pasti, okey, bagus tak aku masuk buy dalam zone yang bukan zone buy, tapi aku dah rasa macam perang ni macam nak bawa harga ke atas. Tapi harga dah ke atas ni, contoh kita duk berkira-kira. Bolehlah kita masuk-masuk, okey, naik sekejap, turun balik, naik kejap, turun balik, turun banyak, kita dah panik dah. Rupanya dia ada chance untuk naik beli, sebab kita entry tak tepat, zone tak sharp. Kita punya sharp zone ni of course lah, kotak biru maksimum sebelum line ungu. Kalau boleh jauhkan sikit daripada line ungu Cuma kadang-kadang kita nak tunggu dalam kotak, kita nak tunggu sharp zone, tapi tak sampai. Kalau kita ni stick kepada plan, tak sampai tak payahlah masuk berada. Itu bermaksud homo. Alright, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi sesi live, next sesi live. Bye. Assalamualaikum.